Saya dah beberapa minggu, mungkin dekat 2 bulan, dah mengenali Alif secara dekat. Jadi dah macam saya nak buat heart to heart dengan Alif hari ni. Jadi paling yang saya nak tanya sekali adalah apa yang kata-kata ataupun benda yang Alif paling ingat untuk Alif punya comeback and Alif 3.0, 3.5 and the real Alif, the kejayaan Alif. Contoh antara yang selalu orang tegur lah, Alif, sayanglah kau ni Alif kan, kalau dulu dengan apa yang kau dah achieve dalam kerjaya daripada muda-muda, kalau kau pandai jaga, kalau kau pandai apa, mungkin kau dah ada rumah besar, mungkin kau dah ada supercar, mungkin kau ada macam ni. Sebenarnya memang betul juga. Awal-awal Alif dengar benda tu, Alif rasa terkesan juga. Tapi boleh fikir balik, mungkin dia juga kalau dulu Alif diberikan rumah besar dan kekayaan dan sebagainya pada waktu yang tak setepatnya, mungkin Alif lebih hanyut, mungkin ataupun lebih teruk ke, ujian lebih berat ke apa. Jadi Alif percaya setiap benda tu akan sampai yang baik untuk kita tepat pada waktunya. Jadi mungkin yelah sekarang ni walaupun orang rasa sayang, tapi untuk Alif tak rasa sayang apa-apa pun. Pasal pada Alif setiap benda tu akan datang tepat pada waktunya. Dan Alif harungi saja, insyaAllah. maksud dia kata sayang apa maksud tadi? Macam sayang lah kalau dulu kau jaga elok apa semua, mesti kau dah kaya. Macam tu lah, mesti kau dah kaya, mesti kau dah itu dari ni. Mungkin kalau banyak kat kalau banyak nak kalau sekarang ni, kalau tak ada kalau, Alif akan jadi millionaire, InsyaAllah, amin. InsyaAllah kakak. Kalau dengan saya, kita puasa Alif jadi orang niaga tak? Amin, insyaAllah. Nyanyi juga orang niaga lah kakak. Sebab kalau kita up pasal niaga kepada view, cek berudung. Kalau cakap pasal gosip pasal menyanyi ke buka-buka baju cepat. So sekarang ni Alif, jangan tengok kepada view, seperti quality. Maknanya orang yang tengok kita tu adalah orang sokong kerja kita dan orang sokong apa yang kita usahakan. Kemudian daripada saham ilmu yang bermanfaat daripada Datuk Sri Vida. Kita akak kakak.